Yes. Buat portfolio dah banyak, semua dah biasa. Banyak ilmu apa semua baru Baru pergi tempat. tempat. Okay. Yes. Faham. Selalunya macam tu. Tapi kadang-kadang ada segelintir orang ni kan suka jam job. Oi, jangan cakap macam tu aku lah. Aku sebab tu bila kau cakap 7-8 tahun ni, around that tahun kan, aku terkejut. Sebab aku dululah sebelum aku ada mindset yang sekarang ni lah, maksimum aku 2 tahun. 2 tahun je. 2 tahun. 2 tahun aku jam. Kecuali paling lama aku dengan brand aku sendiri, yang which is aku buat production printing lah. Tu paling lama aku letak effort aku dalam 7-8 tahun. Tu paling lama. Job aku yang first 2 tahun lebih. Ya, pada masa sama pun 7-8 tahun aku kerja dengan orang tak. Sebab aku macam okay, aku ada satu mindset macam mana, aku nak bercuti, tapi bisnes tak boleh cuti. Sebab bisnes aku, masalah aku time tu aku tak pandai nak automate bisnes aku.